dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar. Kisah yang dikongsikan ini daripada seseorang dan menceritakan pengalaman diganggu penunggu hutan ketika hiking di sebuah gunung. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu dan juga tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Cerita yang aku kongsikan ni sewaktu kami hiking di sebuah gunung. Aku sendiri masih trauma setiap kali teringat peristiwa diganggu ketika berkemah di satu kawasan. Dan sampai sekarang, terngiang-ngiang bila terdengar bunyi hutan waktu malam. Kisah ni berlaku lebih kurang beberapa tahun yang lepas. Aku dan kawan-kawan aku, seramai 7 orang, memang kaki hiking. Kebanyakan kami ni orang bandar, kerja pejabat. Jadi bila hujung minggu, kami cari gunung atau hutan untuk lepaskan tekanan. Waktu tu, kami rancang nak buat hiking dan berkemah 2 hari 1 malam di satu kawasan hutan simpan yang agak terkenal di kalangan hikers lama. Cuma satu benda yang kami ambil ringan. Kami langgar satu larangan. Kawasan yang kami masuk tu sebenarnya zon larangan berkemah sebab katanya kawasan tu keras dan pernah berlaku kes orang hilang. Tapi sebab ada trek lama yang jarang digunakan dan kami fikir mungkin cerita orang lama saja, kami teruskan juga. Masa awal masuk, semuanya nampak biasa. Hutan tebal, sunyi, udara sejuk. Tapi dari awal lagi aku sebenarnya dah rasa tak sedap hati. Entah kenapa, setiap kali melangkah dada aku rasa berat. Macam ada yang perhatikan dari celah pokok. Kami bertujuh. Aku, Faiz, Amir, Johan, Hafiz, Iman dan seorang perempuan, Ila. Ila ni satu-satunya perempuan dalam kumpulan kami. Dia bukan jenis penakut, malah paling lasak antara kami. Perjalanan ke tapak kemah ambil masa hampir 5 jam. Bila sampai satu kawasan lapang di tengah hutan, kami buat keputusan untuk berkhemah di situ. Kawasan tu pelik sikit. Tanah dia rata, tapi sekelilingnya pokok besar-besar, akar menjalar keluar dari tanah, macam urat hitam. Faiz sempat cakap, tempat ni macam pelik lah, senyap betul. Tak ada bunyi serangga langsung. Tak ada cengkerik, tak ada unggas. Sunyi yang terlampau sunyi. Kami pasang kemah. Api unggun tak kami buat sebab kawasan larangan dan takut dikesan. Malam pun turun cepat, macam matahari sengaja tak nak lama di situ. Sekitar jam 10 malam, semua dah masuk kemah masing-masing. Aku tidur satu kemah dengan Faiz. Khemah sebelah ada Amir dan Johan. Khemah satu lagi Hafiz, Iman dan Ila. Waktu aku baring, aku dengar angin bertiup perlahan. Daun bergerak, tapi peliknya bunyi itu macam berbisik. Aku pejam mata, cuba tidur. Tak sampai setengah jam, aku dengar bunyi orang berjalan di luar kemah. Perlahan, berat. Macam kaki pijak tanah basah. Aku buka mata pandang Faiz. Dia pun terjaga. Kau dengar tak? Aku bisik. Faiz angguk perlahan. Kami diam. Bunyi langkah tu berhenti betul-betul di depan kemah kami. Lepas tu aku dengar bunyi nafas. Bukan nafas manusia biasa, nafas berat, kasar, macam orang tua atau sesuatu yang besar. Tiba-tiba kain kemah ditarik perlahan dari luar. Aku kaku. Jantung aku berdegup laju. Faiz terus pegang tangan aku kuat-kuat. Kami tak berani bersuara. Tarikan tu berhenti, kemudian bunyi langkah menjauh. Kami ingat dah habis. Tapi rupanya belum. Dari kemah Ila time tu, tiba-tiba kami dengar jeritan kuat. Jeritan Ila tu bukan jeritan biasa. Jeritan orang ketakutan yang melampau. Kami semua terus keluar kemah. Bila kami sampai, Ila tengah meronta dalam kemah. Mata dia terbeliak, badan dia menggigil, mulut dia menjerit nama yang bukan-bukan. Jangan ambil aku. Ini tempat aku. Balik. Iman cuba pegang dia, tapi Ila time tu tolak kuat sampai Iman jatuh. Suara Ila bertukar kasar, bukan suara dia, macam suara perempuan tua yang marah. Amir baca ayat-ayat yang dia tahu. Johan pegang kepala Ila, Hafiz menangis sebab panik. Tiba-tiba dari arah hutan kami dengar bunyi ketawa perlahan. Ketawa perempuan. Ketawa yang berlapik dengan bunyi daun. Masa tu aku rasa nak lari. Tapi kaki aku macam terpaku. Udara jadi berat, sejuk mencucuk tulang.
Api lampu suluh kami malap sendiri satu persatu. Ila tiba-tiba senyap. Dia rebah terus. Pengsan. Kami fikir dah reda. Tapi waktu kami angkat Ila masuk khemah, Iman pula mula menggigil. Dia pegang kepala, cakap dia, dengar orang panggil nama dia dari dalam hutan. "Kau nak balik, ikut aku." Suara tu dia kata datang dari celah pokok. Suara perempuan lembut. Iman cuba berjalan ke arah hutan. Kami tahan dia. Masa tu muka Iman berubah pucat. Mata dia kosong. Dia marah kita. Ini kawasan dia. Itu ayat terakhir Iman sebelum dia menjerit dan menangis macam budak kecil. Malam tu kami tak tidur langsung. Sekitar jam 3 pagi bunyi-bunyi makin kuat. Bunyi ranting patah, bunyi orang berjalan mengelilingi kemah, bunyi kain diseret di tanah. Aku paling takkan lupa satu benda. Aku nampak bayang hitam tinggi berdiri di antara pokok. Tak bergerak, cuma memandang ke arah kami. Mata dia merah malap. Tak jelas rupa, tapi aku tahu dia sedang memerhati. Bila azan subuh dari telefon Johan berbunyi, bunyi-bunyi itu hilang perlahan-lahan. Udara kembali normal. Serangga mula berbunyi semula. Kami kemas barang tanpa bercakap banyak. Ila dan Iman masih lemah. Kami keluar dari kawasan tu secepat mungkin. Dalam perjalanan turun, seorang pakcik tua yang kami jumpa di hujung trek tegur kami. "Kamu semua tidur di atas tadi ya?" Kami angguk. Pakcik itu geleng kepala. "Itu kawasan larangan. Penunggu dia tak suka orang bermalam. Nasib kamu balik cukup orang." Ayat tu buat kami senyap terus. Sampai hari ini, Ila masih tak berani masuk hutan. Iman pula katanya kadang-kadang mimpi didatangi perempuan tua rambut panjang, berdiri di hujung katil. Dan aku macam masih terdengar bunyi langkah tu dalam kepala bila aku teringat balik. Serius, aku cuma boleh cakap, kalau hutan tu dilarang, jangan kau pergi atau seolah nak mencabar. Bukan semua tempat milik manusia. Ada kalanya kita tak tahu tempat tu ada penghuni. Terima kasih admin kongsikan cerita ni.